Assalamualaikum. Good morning. Okay guys, dalam short film kali ni kita orang buat short film berkenaan dengan anak angkat yang tak tahu ibu dia adalah bibi dekat rumah dia tu. Okay, so dalam BTS kali ni ada beberapa elemen yang kita orang masukkan. Contoh yang viral kat TikTok, Teknologia, ada game juga. Dan macam biasa, setiap BTS mesti ada Farah Melata. BTS ni dulu, let's go! Bersama saya dengan Ms. Aratika Seng. Okay, so hari ni kita nak shooting short film anak angkat. Macam mana anak angkat tu? Kita angkat anak tu? Bukan sedemikian. Tetapi ceritanya adalah lain. Okay, so hari ni kita nak Teknologia. Aji, aku tahu Teknologia. Aku tahu. Kau nak tengok kan teknologi aku kan. Ni pintu kan. Pintu kan. Dia kalau buka macam ni. Teknologi. Teknologi. Macam tu. Teknologi. Ya. Bijak. Aku. Kau lagi? Kau ada. Banyak yang kau ni. Dah. Aku dah tahu buat. Marah aku nak buat. Teknologi. Kau. Aku belum dapat ni. Buat nak tisu kan? Tisu bulu. Teknologi. Dapat dia. Ada. Teknologi tak ada. Kau tengok ni jauhan. Ni jauhan. Tapi kalau aku tutup gini, ada orang kat dalam kunci dia jadi merah. Cuba kau test. Cuba kau test. Kau duduk dalam tu. Okay, Naki dah masuk. Tak boleh buka. Tiap bijaan. Kau apa? Kau nak buat teknologi? Ni ada kan? Dah tak ada. Buat. Okay, so hari ni saya nak saya masak nasi goreng. So hari ni saya nak hidangkanlah untuk anak-anak biar diorang makan. Ni kan macam kau kena kait satu-satu kan. Kalau kau boleh buat teknologi kan, kau nak buat macam mana? Bagi dia lagi mudah. Macam mana tak faham. Yang lebih senang untuk kau nak buat macam mana? Tak payah masak, makan luar je. Tak payah bazir tenaga. Tenaga kau lagi penting lah sekarang. Penting. Tak ada tenaga mati. Kenapa tak ada bilik tu? Mama tak pernah ajar tau. Tak apa, memang akak yang salah. Tak apa. Makan. Mama pun nak backup bibik lah pula. Kawan ni ketat kan? Dekat atas dulu. Okay. Kawan gambar. Ya. Bijak! Teknologi. Dah boleh Finally guys, saya dapat muat. Tak tahu lah macam mana nak cakap ni. Saya tak tahu kalau korang nampak saya menjiwai ke tidak watak-watak jahat. Tak kan. Sebab tu aku cakap muka aku memang tak ada reaction. Kena kita ni, kita buat kerut macam ni pun tak nampak. Korang ada ni. Tahu. Dia si Nakib dia nak tengok telefon Haji, ada banyak rasa dalam tu. Yeah boy. Tu. Persaingan sini antara tua dan muda. Tapi jangan kaca nanti. Jatuh. Ya, ajak main game sobak. Mari kita tengok dia main game pula. Oh, faham. 1, 2, 3, action. Song. Nampaknya Man makin ke depan. Wait a minute. Dan Najib makin ke belakang guys. Okay. Song. Ya, itu Man lagi mendahului ke depan. Siapa sampai ke dinding tu dia kalah. Song. Ya, aku rasa yang macam yang kakak kangkang tu No! God, please, no! No! Hai! Kau menang kau ke depan, aku menang kau ke depan. Bila? Bukanlah. Bukan macam tu. Baru dapat. Aku dah tahu. Aku tengok dia. Kau pula kata. Aku bosan. Sepatutnya game ni dia orang tak main. Dia sepatutnya kena kangkang tau. Yang kaki belakang tak gerak. Yang gerak kaki depan je. Dia orang silap guys. Aku menang. Song. Nampak. Aku dah pada baca kau. Song. Nampak. Aku baca kau. Song. Dan Nampak. itu Kau baca aku balik. Song. Nampak aku kena. Nampak aku baca. Ready. Terkoyak lagi.
Kosong. Cantik, aku dapat. Kosong. Mati aku. Gerak Haji. Kosong. Kosong. Akhirnya Man dapat. Oh belum Oh. Aku yang kaji ke depan tadi. Baik. Kosong. Mampus. Tak boleh dah tu Cik. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kosong. Kosong. Finally, Man menang guys. Oh kau. Bukan tu. Man, bukan. Man, sniper. Itu aku punya juga. Tak boleh Man. Aku punya juga tu. Tak nak kalah. Dah aku menang. Dia makin tambah. Sekejap. Stop it. Get some help. Sampai. Kosong. Dah, kau tak ada barang dah. Aku pun dah kat motor dah ni. Kosong. Cantik. Tu, okay, finally yang menang sekarang ni Aji. Bangga kau? Bangga? Bangga dapat kalahkan dia? Tak, aku risau juga tadi. Kalau aku yang kalah tadi bisa tu. Lepas tu gosok ala kadar je. Kau ni duduk dalam ni. Sorry, salah. Itu je kerja kau. Mama aku punya lah bayar mahal. Guna tak? Apa gunanya? Baju ni. Kenapa renyuk lagi? Kau ni tak ada tergosok ke apa lah? Maaf Medina. Bibi tak perasan agaknya. Bibi gosok balik Kau ambil baju ni kau gosok betul bagi hilang kedut tu. Mama ni bayar mahal dengan kau. Kau ni menurut apa sih? Bayar ni ke? Cuba cerita sikit pasal cerita ni. Dan lorat ganu mu. Pulak buat apa? Buat apa nak lorat ganu punya? Lorat ganu ke? Saya aku tak tahu. Jadi dalam cerita ni sebagai seorang anak yang derhaka lah. Macam Cerita apa cerita apa dah aku. Dah tahu. Dan saya juga ada ibu kandung. Itu Ellie menjadi sebagai ibu kandung. Dan mak angkat saya ialah Ika. Jadi saya seorang anak yang jenis lagak kan. Dan jahat lah. Mak ayah jahat sangat-sangat. Jahat sangat. Derhaka. Itu kau dah rasa jahat? Jahat. Tapi aku rasa tak puas hati. Tu kau nak lagi tak watak jahat? InsyaAllah. Kalau korang rasa okey saya dengan watak itu, sila komen dekat bawah. Hey. Bagai. Ya. Jangan pasu ni, kenapa masuk? Kau siapa berita? Ya, berita pada harian hari ini. Anak angkat jadi dahaka. Nak berita bola. Berita bola. Berita bola mana pula? Masuk Ajik. Lain. Berita Cina. Siapa Berita pula Cina. ni? Asya. Pandai. Dar panggil enggak. Anir. Okay korang, yang mana yang dah tengok BTS ni sampai habis, korang boleh komen kat bawah korang nak BTS macam mana lagi. Nanti kita orang akan baca satu-satu, okay? Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Tengok cerita ni tau. Bye.